Umumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, bersama-sama yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan kita adalah wira pejuang bagi perjuangan memartabatkan agama dan bangsa ini. Berikan tepukan gemuruh untuk pemimpin kita. Ayo ikut rentak gendang ini. Sesungguhnya kita bertuah karena pada hari ini kita bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin unggul yang akan menjayakan agenda besar ini. Untuk sama-sama kita semarakkan perjuangan demi memartabatkan agama dan bangsa ini dan tanah air ini. Hadirin hadirat sekalian, dipersilakan duduk. Tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan untuk duduk. Sebagai menyambut kedatangan VVIP terhormat kita, sama-sama kita bangun untuk memainkan koreografi Gemuruh dan Squad YPM. Dengan ini diminta para VVIP untuk berdiri dan sama-sama menyaksikan di belakang sambutan para peserta terhadap pejuang-pejuang kita ini. Ayo kita mulakan dengan Gemuruh. Ayo! Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Ayo! Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Sesungguhnya bintang-bintang ini akan kita gemerlapkan demi agama, bangsa dan negara. Ayo! Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, Kita bukan lagi bermimpi. segalanya pasti kan terbukti nanti. Segalanya akan kita buktikan. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, Ayo! menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang
Ayo, squad YPM. Kita berkoreografi. Langkah diatur, semangat menyala. Squad YPM bersama berjaya. Tiada halangan, tiada gentar. Come A+, kita melakar. Demi masa depan, ayo berusaha. Bersama melangkah, tiada yang mustahil lagi. Bangkit, berjuang, squad YPM. Come A+, kita hebat dan gemilang. Jangan menyerah, teruskan marah. Masa depan milik kita. Setiap rintangan jadi cabaran ke arah kejayaan. Kita bertahan bersatu hati, terus melangkah. I+ menuju puncak. Satu impian, satu suara, satu hati pasti berjaya. Takkan goyah, terus gagah. Squad YPM kita juara. Bangkit, berjuang, squad YPM. Kita hebat dan gemilang. Jangan menyerah, teruskan marah. Masa depan milik kita. Satu suara, satu hati pasti berjaya. Takkan goyah, terus gagah. Squad YPM kita juara. Bangkit, berjuang, squad YPM. Kita hebat dan gemilang. Jangan menyerah, teruskan marah. Masa depan milik kita. Squad YPM kita takkan kalah. Squad YPM, masa depan cerah. Squad YPM, kita hebat dan gemilang. Jangan menyerah, teruskan marah. Masa depan milik kita. Squad YPM, kita takkan kalah. Tepukan gemuruh untuk VVIP kita. YPM. Mara. A+. Pang. Sekian, Assalamualaikum. Wow, begitu bersemangat sekali semuanya. Sekali lagi, satu tepukan yang cukup gemuruh untuk semua pada hari ini. Alhamdulillah, Yang Amat Datuk Seri, apa yang disaksikan sebentar tadi adalah koreografi bersepadu yang dijayakan oleh sahabat YPM yang diketuai oleh Saudara Azam. Okey. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, izinkan saya meneruskan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang.
Yang berbahagia, Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki Pengerusi MARA. Yang berhormat Datuk Sri Abdul Rahman bin Muhammad Timbalan, Menteri Sumber Manusia. Yang berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Syakar bin Samsudin. Yang berhormat Speaker Dewan Negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Sri Insinyur Haji Muhammad Sofi bin Tan Sri Abdul Razak, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Sri Said Ibrahim bin Said Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. Yang berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman, Ketua Pengarah MARA. Yang hormat Datuk Sri Dr. Haji Ismail bin Muhammad Said, Pengerusi Yayasan Pelajaran MARA. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang, Barisan Penerusan dan Agensi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Barisan Jabatan dan Agensi Negeri Pahang, Barisan Pengurusan dan Subsidiari MARA, rakan-rakan media, div-div kehormat, para pelajar serta hadirin hadirat yang dimuliakan. Bunga Tanjung harum mewangi, disusun indah dalam jambangan. Kasih TPM kami sambut berseri. Pahang bersyukur atas kunjungan. Selamat datang sekali lagi ke Majlis Pelancaran Skuad YPM Peringkat Kebangsaan 2025. Yang amat berhormat Datuk Seri serta diri kehormat yang lain, izinkan untuk kami meneruskan acara yang seterusnya, iaitu dimulakan dengan lagu Negaraku, Allah Selamatkan Sultan Kami dan Amanah Rakyat. Dengan ini, dengan hormatnya, dipersilakan semua untuk berdiri. Demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat.
hadirin hadirat sekalian dipersilakan duduk. Yang amat berhormat Datuk Seri, sebagai makluman hari ini melalui skuad sukarelawan Pahang, kami bawakan seramai 2,000 orang lepasan SPM yang telah menyertai Kem A+ YPM. Mereka ini adalah di antara 7,300 sukarelawan skuad YPM yang kami bawakan di seluruh negara, digerakkan ke seluruh pelosok desa dan ceruk kampung untuk menyampaikan sinar ilmu, menyuntik semangat juang kepada para pelajar, membantu yang memerlukan dan menyemai semangat patriotisme di kalangan mereka. Jadi inilah wadah perjuangan pendidikan mereka melalui kesukarelawanan, dan inilah dia yang diertikan dalam Majlis Pelancaran Skuad YPM Peringkat Kebangsaan 2025. Sekali lagi tahniah kami ucapkan kepada seluruh yang terlibat. Baiklah, majlis seterusnya diteruskan dengan bacaan ikrar yang akan diketuai oleh Saudara Amsyar Amar bin Faizal dari Parlimen Kuantan. Untuk itu, sejurus beliau berada di atas pentas, mohon semua untuk berdiri bagi sama-sama membacakan ikrar. Dipersilakan. Angkat tangan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan semua tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Turun tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Amsyar dan hadirin hadirat, dipersilakan duduk. Untuk maklumannya Amat Berhormat Datuk Seri, para pelajar ini telah pun tiba awal di Dewan ini seawal jam 8 pagi dan dikabarkan ada telah pun tiba semalam dari Cameron Highlands. Alhamdulillah mereka telah tiba, selamat sampai. Dan pagi tadi mereka ini semua telah memperdengarkan amanat daripada pengerusi MARA sendiri pagi tadi, dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengarkan ucapan beliau. Untuk itu majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Datuk Wira Dr. Ashraf Wajidi Datuk Dasuki, pengerusi Majlis Amanah Rakyat, tampil ke pentas untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. YPM tak kuat. YPM MARA Kem A+. Pahang Squad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan tuftih lana biha abwab al-khair wal rida wa taysir wa tughliqu biha abwab al-syarr wa ta'sir innaka antal maula wa ni'man nasir. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Tak kuat lagi, tepukan lagi gemuruh. Yang juga merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, dan yang paling penting Presiden UMNO Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Besar Pahang.
Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin, Speaker Dewan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri IR Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, Pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Hormat Uncle. Ini bukan nama saya bagi ni, dia orang. Datuk Seri Dr. Haji Ismail Muhammad Said, Pengurusi Yayasan Pelajaran MARA. Yang bahagia Datuk Zulfikri Osman, Ketua Pengarah MARA, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang, Barisan Pengurusan dan Agensi Kemajuan Desa dan Wilayah, Barisan Jabatan dan Agensi Negeri Pahang, Ketua Pengarah Eksekutif, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajaran MARA, Ustaz Faisaluddin. Kita bagi tepukan, orang kuat. Ahli-ahli Majlis MARA yang turut bersama, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Rosni, Cik Ibrahim, Pengurusan MARA, Ketua-Ketua UMNO bahagian, Yang Berhormat sahabat saya Datuk Syahar. Ya, bagi tepukan kepada ahli Parlimen Indra Mahkota. Payah besar, sorry. Ketua-ketua UMNO bahagian yang saya hormati sekalian, barisan kepimpinan, rakan-rakan media, dev-dev kehormat yang diraikan, barisan para pelajar-pelajar lepasan SPM, terutamanya skuad YPM yang saya kasih sekalian. Dan jangan lupa rakan-rakan kita di luar sana yang sudah selesai program OK di peringkat sekolah. Ada lebih 850 orang di luar. Kita bagi tepukan gemuruh kepada mereka yang berada di luar. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, sudah tentu kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kita kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerana dalam kesibukan masa beliau memberikan keutamaan untuk hadir dalam majlis yang julung-julung kalinya diadakan dan bakal mencatat sejarah bernilai bukan sahaja kepada negeri Pahang, bukan sahaja kepada Yayasan Pelajaran MARA, tetapi juga kepada MARA. Kerana pada hari ini adalah majlis pelancaran skuad Yayasan Pelajaran MARA kali pertama peringkat kebangsaan yang diadakan di bumi Pahang. Ucapan terima kasih ini bukan sekadar kerana kehadiran beliau. Kerana idea asal sehingga tercetusnya untuk kita menggerakkan program bagi memastikan agenda pembangunan generasi muda dari segi aspek kepimpinan dan kesukarelawanan dapat kita terus perkasakan. Datuk Seri, perkara pertama yang diberi amanah kepada saya antara lain apabila saya diberikan amanah sebagai pengurusi MARA, bagaimana kita nak memastikan anak-anak muda kita perlu martabatkan dan perkasakan mereka. Sebab itulah saya mesti merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana akhirnya idea ini kita dapat realisasikan hari ini dan yang paling penting kita adakan di bumi bertuah Pahang Darul Makmur di bawah kemudinya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri, Pahang satu-satunya negeri yang kita laksanakan program ini di semua parlimen-parlimen. Tidak terkecuali walau satu pun. Ya. Dan yang ada di hadapan ini sebenarnya adalah mewakili ribuan lagi yang telah pun melalui dua fasa program. Program pertama adalah peringkat di sekolah masing-masing.
di sekolah menengah. Di situ kita memberikan pencerahan berkenaan dengan ekosistem pendidikan MARA, berkenaan dengan hala tuju di mana arah pelajar-pelajar ini harus pergi selepas daripada SPM. Tidak semuanya yang akan pergi dalam bidang akademik, tetapi sebagaimana hasrat Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang saya terdengar jauh-jauh daripada Dewan Negara, Yang Berhormat Senator Datuk Rosni menggelarkan beliau sebagai bapa TVET negara, kerana beliaulah yang mencetuskan idea bagaimana kita nak membangunkan anak bangsa supaya mereka tidak terpinggir dan menjadikan TVET bukan lagi pilihan kedua, ketiga, keempat, tetapi pilihan pertama yang boleh mendapat gaji premium. Tetapi ramai yang tidak tahu apa peluang-peluang yang ada. Itu sebab kita menggerakkan program ini di peringkat sekolah. Dan alhamdulillah fasa pertama selesai. Fasa kedua, daripada ribuan pelajar-pelajar tingkatan 5, kita pilih 100 orang satu parlimen yang kita anggap sebagai pemimpin-pemimpin di kalangan rakan-rakan sebaya masing-masing. Saya ucapkan tahniah kerana anda adalah mereka yang terpilih. Dan mereka sudah pun melalui program camp A+, 3 hari 2 malam, betul? Di bawah kelolaan Yayasan Pelajaran MARA, sukarelawan Yayasan Pelajaran MARA yang terdiri daripada abang-abang dan kakak-kakak, pemuda-pemuda dan puteri-puteri UMNO seluruh negeri Pahang, betul? Seronok atau tidak? Nak buat lagi ke? Alhamdulillah. Saya pun bila kita memberikan amanah ini kepada yang berbahagia Datuk Seri Ismail Said, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah kerana Datuk Seri Ismail Said ini dia ambil amanah ini secara bersungguh-sungguh. Cuba bayangkan, ramai adik-adik dan anak-anak di hadapan ini tak menyedari. Di belakang tabir ini ada 2 insan. Pertama, Datuk Seri Ismail, dan yang kedua, Faisaluddin. Bila amanah diberikan kepada mereka, Allah takdirkan pengurusi Yayasan Pelajaran MARA 2023 kena pembedahan kali pertama. Nak gerak lagi 2024 kena pembedahan kali kedua. Ditambah pula CEO YPM pula dilanda musibah, kakinya hampir hancur. Tetapi luar biasa mereka berdua ini. Datuk Seri, saya ingin di hadapan ramai ini merakamkan ucapan terima kasih kepada mereka berdua kerana hasrat dan aspirasi Datuk Seri direalisasikan oleh mereka dan seluruh kaki tangan Yayasan Pelajaran MARA, didokong padu oleh Ketua Pengarah MARA Datuk Zulfikri Osman, sehingga hari ini hampir semua 102 parlimen kita sudah pun selesai program fasa pertama dan kedua. Saya sebut ini 102 sebab ada permintaan-permintaan. Ya Datuk Seri? Yang ni saya kena sebutlah sebab Datuk Seri Ismail dia suruh saya sebut depan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ada permintaan dan saya percaya negeri-negeri lain pasti akan rasa jealous dengan Pahang. Ya? Sebab apa-apa pun Pahang ni selalu first. Ya? Rupa-rupanya baru saya faham bila datang ke sini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni dia guna mantra Pahang first ini macam doa. Serba-serbinya first. Ya? Dan program pelancaran ini pun di sinilah permulaan dia. Insya-Allah kita akan perkasakan lagi. Saya ucap terima kasih dan kita bagi tepukan, boleh tak? Kita bagi standing ovation kepada Timbalan Perdana Menteri, kepada Menteri Besar, kepada pengerusi CEO YPM. Tepukan gemuruh untuk mereka. Tak kuat. YPM, MARA, Camp A+, Pahang, Squad. Hebat. Terima kasih. Datuk Seri, saya tidak bercadang untuk bercakap lebih panjang sebagai sekadar kata-kata aluan dan merakamkan penghargaan setulusnya sebagai pengurusi MARA kepada
mereka yang kadang-kadang kita ni hanya nampak di depan, tetapi kita tak nampak mereka yang berada di belakang. Inilah mereka-mereka yang sehingga berjaya kita realisasikan program yang penuh bermakna hari ini. Bermanfaat atau tidak? Manfaat atau tidak? Mereka tadi, Duk Sri, ada yang mesej saya panjang. Dia kata, bila dia tengok abang-abang, kakak-kakak, pemuda puteri UMNO ni, dia kata, macam mana nak masuk UMNO? Saya kata, yang bercakap ni Setiausaha Agung. Nak masuk mudah je. Betul tak? Tapi, saya beritahu mereka, sebab mereka ni semua dah kalau cukup 18 tahun. Angkat tangan siapa dah cukup umur 18 tahun? Ui, hampir semua Tok Sri. Macam inilah. Kalau yang amat berhormat Presiden UMNO setuju, saya sebagai Setiausaha Agung akan menjalankan tugas. Siapa yang berminat boleh minta panduan daripada ketua-ketua pemuda, ketua puteri, abang-abang, kakak-kakak angkat masing-masing. Ya. Kalau siapa yang masuk, saya akan mempercepatkan kad ahli UMNO kepada semua sekali. Nak ke tak nak? Setuju? Yang ni kita kena kuat-kuat supaya Yang Amat Berhormat Presiden boleh kata setuju. InsyaAllah kita percepatkan insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua skuad YPM kali pertama di negeri Pahang Darul Makmur. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merangkakan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wira Dr. Ashraf Wajidi, Datuk Dusuki Pengerusi MARA di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh Pengerusi MARA sebentar tadi, seluruh daerah di negeri Pahang telah pun menyertai skuad YPM ini. Saya kira tanpa sokongan kerajaan negeri, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, tidak terlaksana, tidak tertunai untuk program ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Oleh itu, kita dengarkan apa yang ingin diperkatakan seterusnya. Kita mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Pahang First. Terima kasih saudari pengacara majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Rakan saya yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Samsudin, rakan-rakan Exco yang berhormat Datuk Seri Engineer Haji Muhammad Sofi, yang berhormat Datuk Seri Said Ibrahim, yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Sumber Manusia, yang hormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Muhammad Said, Pengerusi Yayasan Pelajaran MARA, yang hormat Datuk Seri, Datuk Indra, Datuk, rakan-rakan Exco Kerajaan Negeri, ahli-ahli Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang berbahagia, Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki, Pengerusi MARA, yang berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman, Ketua Pengarah MARA, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, tuan-tuan, perempuan, skuad YPM yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat berjumpa pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Rusia kerana menjemput saya hadir pada hari ini bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam satu majlis pelancaran skuad YPN
peringkat kebangsaan bagi tahun 2025 pada hari yang penuh bermakna ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan hari ini adalah program kedua Yang Amat Berhormat TPM. Malam ni ada lagi satu di Kuala Lumpur pula. Itu yang kita tahu. Maknanya hari ini 3 in 1. Balik mesyuarat kah, di rumah kah, pasti ada program lagi. Orang ramai menunggu pula di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita bagi satu tumpukan yang gemuruh kepada TPM kerana sudi hadir pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana telah mengumumkan satu lagi tanggungjawab amanah saya pagi tadi, iaitu selaku Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Kabinet Pembangunan Usahawan. Saya yang menurut perintah terima tugasan tersebut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih juga kepada Pengurusi MARA, Datuk Wira Dr. Asraf yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Haji Ismail Muhammad Said, Pengurusi YPM yang bertungkus lumus menggerakkan usaha ini semenjak dilantik oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Untuk makluman YB TPM, Datuk Seri Dr. Ismail ini memang seorang yang gigih, kuat dalam masa tidak sampai setahun menjalani 2 pembedahan major operation. Satu bypass, yang kedua kanser paru-paru, dan beliau kembali segar, sihat dan bertambah sihat untuk terus menjalankan tugas di mana yang diamanahkan. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri, Kerajaan Negeri Pahang akan sentiasa memberi sokongan atas usaha murni ini. Lebih-lebih lagi untuk memperkasakan anak muda dalam aspek pendidikan, kepimpinan, keusahawanan dan juga pembangunan sasiah. Kerana kita tahu bahawa anak-anak muda merupakan tulang belakang pembangunan negeri dan negara. Di tangan anak muda inilah terletak harapan untuk mewarisi dan memacu kemajuan masa hadapan. Kerajaan Negeri Pahang sangat komited untuk menyediakan platform kepada belia agar mereka diberi peluang memimpin, berinovasi dan menyumbang. Selain daripada itu juga, program Camp A Plus YPM yang melahirkan skop YPM ini adalah antara inisiatif penting untuk melibatkan anak muda secara langsung dalam pelbagai bidang, termasuk keusahawanan, pendidikan, kesukarelawan dan kepimpinan. Kami di peringkat kerajaan negeri amat menghargai peranan MARA dan YPM dalam menyediakan ruang untuk pembangunan modal insan Bumiputera di negeri ini. Sebab itulah apabila saya diajukan permohonan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Ismail Said untuk memohon sedikit peruntukan, beliau cuma memohon 300,000 saja pada saya, tetapi saya telah meluluskan 500,000 bagi membantu menjayakan program ini. Lepas tu dia kata pula, kalau tahu minta 750,000. Saya kata kalau minta 750,000, saya lulus 1 juta. Yang amat. Sebabnya, kerana kasih dan sayangnya kepada anak-anak muda di negeri Pahang ni yang merupakan aset kepada negeri dan negara kita. Kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan melainkan memastikan anak-anak muda ini akan terus menjadi aset dan berguna untuk agama, bangsa dan negara untuk masa hadapan. Kerana kepimpinan negeri dan negara adalah terletak di tangan anda semua. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, institusi seperti MRSM, KKTM, IKM, Giat MARA telah menjadi sebahagian daripada ekosistem pembangunan pendidikan dan kemahiran di Pahang. YPM pula giat menganjurkan program latihan kepimpinan, motivasi pelajar serta penajaan pendidikan. Inisiatif yang sangat diperlukan, khususnya di kawasan luar bandar. Oleh itu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada MARA dan YPM kerana prihatin terhadap pembangunan belia, khususnya di negeri Pahang. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk memperkenalkan satu program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Pahang, iaitu untuk melahirkan kepimpinan muda yang dikenali sebagai Pahang Lead. Untuk pengetahuan Yang Amat Berhormat Datuk Seri,
Program Pahang League merupakan inisiatif strategik Kerajaan Negeri Pahang bersama-sama Yayasan Pahang dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang telah dimulakan sejak tahun 2024 dengan penglibatan 261,000 orang pelajar sekolah menengah di seluruh negeri. Ianya direka bentuk secara berperingkat daripada Tier 1 hingga Tier 4 bagi mengenal pasti dan memupuk bakat kepimpinan muda melalui modul pembinaan jati diri, kenegaraan dan kemahiran pengurusan. Alhamdulillah pada tahun ini kita telah berjaya. Daripada 261,000 orang pelajar sekolah menengah yang kita pilih, kita telah berjaya melahirkan 55 orang pemimpin muda Pahang Elite hasil daripada program ini. Pada tahun 2024, kita telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk program Pahang League dan pada tahun ini Kerajaan Negeri telah menambah daripada RM1 juta kepada RM2 juta untuk terus membangunkan Pahang League di peringkat Negeri Pahang. Seramai 251,279 pelajar dijangka akan terlibat di peringkat awal Tier 1, manakala proses saringan akan diteruskan sehingga 66 pemimpin muda terbaik yang akan dipilih di peringkat akhir nanti. Program ini bukan sekadar latihan kepimpinan, tetapi merupakan pelaburan jangka panjang dalam melahirkan generasi pewaris negeri yang berwibawa dan berjati diri tinggi. InsyaAllah berdasarkan kejayaan kami dalam mewujudkan program Pahang League, Kerajaan Negeri tidak lama lagi akan menubuhkan pula Akademi Pahang First bagi mengukuhkan lagi latihan dalam membentuk sasiah diri anak-anak muda yang mempunyai jati diri yang tinggi kepada masa akan datang. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan hadirin sekalian, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM4.5 juta untuk mewujudkan Akademi Pahang First yang akan kita latih daripada kalangan mereka yang benar-benar berminat dan insyaAllah mereka ini akan menjadi pemimpin pelapis negeri dan negara di masa-masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita katakan TPN kita sebagai bapa TVET, saya nak bagi tahu juga bahawa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita juga merupakan bapa kepada Sekolah Patriotik UMNO yang telah kita tubuhkan baru-baru ini. Semua ini adalah ilham daripada beliau dan telah pun melahirkan 48 graduasi sekolah daripada Patriotik UMNO. Maknanya dalam era kepimpinan TPN ini banyak fokus ditumpukan kepada anak-anak muda kita. Sekolah Patriotik UMNO, TVET, dan saya pun mendapat ilham tubuh Akademi Pahang First, tubuh Pahang League. Ini semua adalah hasil idea yang saya cedok daripada buah pemikiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk merealisasikan ini, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM51 juta khusus untuk meneruskan program kebajikan untuk rakyat di negeri Pahang. Dan ianya meliputi golongan yang baru lahir, golongan pelajar, golongan B40, sehinggalah ke peringkat warga emas. Dan untuk anak-anak muda pula, don't worry, bila sampai masa nak kahwin, Kerajaan Negeri Pahang akan bagi RM300 untuk anak-anak semua sebagai pembelajaran kahwin kali pertama. Dah dapat anak, kita bagi pula dalam bentuk Pahang Pride Kit. Anak masuk darjah 1, kita bagi duit pula RM100. Anak masuk universiti pula, kita bagi one arm RM400. Kalau pergi haji pula, kita bagi dia poket RM750. Kemudian kalau ada waris-waris yang susah, tak ada rumah, kita bagi rumah rakyat Pahang secara percuma RM80,000. Itulah Kerajaan Negeri Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri. Jadi dari segi pelajaran, banyak yang kita bagi kad diskaun 30% pada semua pelajar yang belajar di institusi pengajian tinggi. Tahun 1 kita bagi RM1, tahun 2 hingga tingkatan 5 kita bagi juga RM1, pelajar tahfiz bagi RM1, macam-macam lagi yang kita bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dengan kehadiran 1,500 squad YPN pada hari ini, saya harap anak-anak semua mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin. Saya ucapkan syabas dan tahniah, terima kasih kepada Pengerusi MARA kerana telah mengatakan bahawa negeri Pahang lah yang pertama dan yang terbaik menganjurkan skor YPM ini. Teruskan Datuk Seri Ismail. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya fikir itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
di atas kehadiran TPM, dan saya harap TPM akan datang lagi ke Negeri Pahang, kerana bila TPM datang ni, mood rakyat Negeri Pahang ni lain macam sikit. Seronok tu lain macam. Mungkin ada bayangan bosku lah. Ya. Bosku tak ada, TPM datang pun macam bosku jugalah. Kita bagi satu tepukan sekali. Susuk tubuh itu tak lari dan tak jauh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, di atas berita-berita gembira buat anak-anak Pahang tadi. Sekali lagi, satu tepukan yang gemuruh untuk beliau. Baik, sebelum kita dengarkan amanat yang kita nanti-nantikan, sebelum kita dengarkan suara yang kita ingin dengarkan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kami nak dengarkan pula suara semangat anak-anak skuad YPM. Boleh tak? Datuk Seri, ini saksinya Datuk Seri, anak-anak dari Cameron Highlands, dari Temerloh, Pekan, dari Bera, Maran, Kuantan, Jerantut, dari Bentong, Rompin, dari Raup, Paya Besar, Kuala Lipis, Indra Mahkota. Dan yang terakhir sekali, saya dengarkan ini yang paling ramai sekali, dibawakan dari Kuala Crown. Tahniah kepada semua adik-adik yang turut hadir pada majlis hari ini. Baiklah, yang kita nanti-nantikan, majlis kita pada petang ini bukan sekadar pelancaran biasa. Ia merupakan satu iltizam yang cukup besar untuk Yayasan Pelajaran Mara dalam melahirkan barisan sukarelawan muda yang bukan saja berilmu tetapi juga berjiwa rakyat. Air mengalir ke Sungai Pahang, lalu ke Pekan, Rompin, semua sahala. Bersama TPM yang kami sanjung, pelancaran skuad kini bermula. Oleh itu majlis dengan ini dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan skuad YPM Peringkat Kebangsaan 2025. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Mari kita laungkan walk-cry kita. YPM, Mara, Camp A+, Pahang, Squad. Hebat. Mari kita berikan tepukan yang di luar. Tepukan untuk diri kita yang ada di dalam. Alhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salata ridha warda an ashabi ridha. Saya mahu dengar semangat anak-anak Pahang bila saya sebutkan nama-nama ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail,
Dato' Wira Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Yang berhormat Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Yang berhormat Dato' Sri Syakar Samsudin. Dato' Zulfikri Osman. Dato' Sri Sofi. Dato' Sri Ismail. Dato' Sri Said Ibra. Kita berikan tepukan untuk semua ketua-ketua bahagian. Esko Wanita. Ketua-ketua pemuda bahagian. Ketua-ketua puteri bahagian. Para wartawan yang ada di depan. Ambil gambar mereka keluar TV malam ni. Ambil tiap-tiap blok ni, ada 4 blok, ambil gambar, tunjuk pada mak bapak. Itu ada wartawan tengah arahkan ambil gambar. Okey. Jangan tuju sini je, yang sana tu nak juga, betul. Saya nak dengar jeritan daripada blok nombor 1 ni. Blok nombor 2. Blok nombor 3. Blok nombor 4. Semua. Memang hebat skuad YPM ni. Memang hebat. Anak-anak sekalian, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada MARA dan YPM yang sangat-sangat berjaya mengendalikan program pada hari ini. Saya ucapkan tahniah pada mereka. Tadi telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang peruntukan untuk aktiviti YPM di negeri Pahang ini adalah sebanyak RM1,5 juta. Saya lihat semua pakai topi. Saya lihat semua pakai vest. Tahun depan kita buat sekali lagi di Kuantan ini, kita kumpulkan semua skuad YPM. Boleh? MB, ini anak-anak muda pendukung kepada MB. Kalau tahun ini RM1,5 juta, tahun depan bagi RM1 juta untuk skuad YPM. Mereka ini adalah merupakan aset negeri Pahang. Aset ini yang perlu dijaga oleh kerajaan negeri Pahang. Dan kalau kita setuju untuk mendukung MB, kita berikan standing ovation, berdiri ramai-ramai. Berikan tepukan bergemuruh. Kalau tepukan lebih kuat, bukan setakat RM1 juta, RM2 juta pun MB akan bagi. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Saya nak tengok MB mengangguk tak mengangguk. Setuju tak setuju? Saya tanya MB, bukan tanya korang.
MB setuju tak MB? Dia ngangguk. Kita berikan kalau macam ini 1 juta. Kalau MB tunjuk macam ni 2 juta akan diberikan pada kita. Dah, okey. Terima kasih. Oleh kerana kita semua adalah aset Gen Z dan Gen Alpha Negeri Pahang. Tentunya kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa dokongan kerajaan negeri. Tentu YPM tidak akan bergerak. Walaupun dulunya YPM ini telah wujud begitu lama. Tetapi sejak MARA diambil alih kepimpinannya oleh Dato' Wira Ashraf Wajdi dan YPM diambil oleh Dato' Seri Ismail. Dua tokoh ini telah menghidupkan semula skuad YPM. Saudara, ini bukan program politik. Ini program MARA. MARA adalah sebuah agensi yang ditubuhkan pada tahun 1965 untuk menterjemahkan agenda anak bangsa kita. Kita tahu begitu banyak bajet yang telah diberikan pada MARA. Dan MARA telah mengagihkannya kepada beberapa agensi di bawahnya. Ya, dulu mereka menyindir MARA. Ya, dulu MARA menghadapi banyak permasalahan. Ya, dulu agenda-agenda anak bangsa seolah-olah dipinggirkan. Ya, pemimpin-pemimpin sebelum ini melihat MARA hanya sebahagian kecil daripada agensi-agensi yang diwujudkan. Tetapi saya amat yakin MARA sebagai sebuah agensi Bumi Putera yang diwujudkan oleh kerajaan, ianya telah mula memperlihatkan sinar yang cerah untuk menterjemahkan agenda anak bangsa di negara kita ini. Apatah lagi program yang diluncurkan pada petang ini. Dan sekali lagi, saya mengucapkan tahniah kerana Pahang Darul Makmur dipilih untuk meluncurkan program ini di peringkat kebangsaan bertempat di Kuantan ini. Persoalannya anak-anak muda harus disantuni. Gen Z dan Gen Alpha ini harus difahami cita rasa mereka. Lihatlah bagaimana selama ini mungkin terlepas pandang kepada Gen Z dan Gen Alpha ini. Tapi tahniah sekali lagi, MARA telah dapat memahami cerita rasa anak-anak muda di seluruh negara. Soalnya, kita mahu pengisian. Pengisian yang dibuat oleh MARA melalui YPM ini adalah pengisian terutamanya mereka atau anak-anak yang lepasan SPM. Kita tidak akan pernah membiarkan lepasan SPM untuk tidak ada hala tuju. Melalui ekosistem pendidikan konvensional, kita telah melalui peperiksaan SPM. Saya ucapkan tahniah yang telah mendapat keputusan yang cemerlang. Dan insya-Allah jika keputusan SPM itu 10A dan ke atas, saya berani jamin Uni KL dan UPTM akan secara automatik meluluskan permohonan kemasukan ke Uni KL dan UPTM.
Malah saya telah mengarahkan ketua pengarah dan dipersetujui oleh pengurusi mara. Mana-mana yang mendapat 10A dan ke atas, mereka akan diberikan beasiswa sepenuhnya untuk masuk ke UniKL dan UPTM. Walaupun yang bertepuk ni sedikit saja, mungkin kurang yang dapat 10A, tetapi saya mahu juga memberi peluang kepada yang 5A hingga 10A untuk diberikan tempat. Bagaimana yang mendapat 3 kredit sahaja? Mereka tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran. Jangan risau. Kita ada TVET. Kita salurkan lepasan SPM ni untuk masuk ke seluruh 1,399 institusi TVET di seluruh negara ini. Biarpun permohonan untuk masuk ke TVET baru dibuka 15 April, bagi kemasukan ke institusi TVET bulan Julai ini, saya amat bersyukur pada Allah Ta'ala. Permohonannya telah melonjak kepada 126,000 permohonan. Adakah TVET ini tidak ada masa depan? TVET mempunyai masa depan yang lebih hebat, insya-Allah. Mana-mana di kalangan kita yang masuk ke TVET untuk mengikuti kursus SKM 1 hingga 3. Yang penting, gaji premium permulaan yang mendapat kelulusan SKM 3. Perundingan telah dijalankan dengan beberapa syarikat, beberapa pemain industri. InsyaAllah, gaji premium permulaan untuk lulusan SKM 3 telah dipersetujui oleh sebahagian syarikat-syarikat untuk gaji mula sebanyak RM3,500 sebulan. Dan bagi yang lulus untuk SKM 5, kebanyakan syarikat telah menyatakan persetujuan untuk memberikan gaji permulaan sebanyak RM5,000 sebulan. Siapa kata yang masuk TVET tidak ada masa depan? Siapa kata TVET merupakan pilihan kedua atau ketiga? Ya, kita hormat yang dapat 5A ke atas, yang dapat 10A ke atas, yang dapat straight A. Kita hormat. Teruskanlah pendidikan mereka di dalam bidang akademik. Tetapi untuk yang mempunyai kelulusan yang rendah pun, melalui Yayasan Pelajaran MARA, YPM ini akan mengusahakan tempat-tempat untuk TVET, tempat-tempat untuk kolej-kolej di bawah institusi pendidikan MARA atau IMA. Dan insya-Allah, MARA adalah merupakan pembela kepada nasib generasi muda yang tidak ada peluang untuk cemerlang dalam bidang akademik. Keyakinan ini saya lihat sejak 2 tahun yang terakhir ini. Itulah sebabnya atas keyakinan prestasi yang baik pengurusi MARA ini, saya telah menyambung perkhidmatan pengurusi MARA untuk tambahan 2 tahun lagi. Oleh kerana saya pun puas hati dengan prestasi oleh pengurusi YPM, sudah pasti penyambungan 2 tahun lagi. Tapi lepas ni Datuk Seri Ismail jangan operate lagi. Mesti sihat. Dengan syarat jangan tambah cawangan. Mana dia Ustaz Faizal? Ustaz Faizal. Tidak ada CEO dalam mana-mana organisasi di bawah MARA yang OKU seperti beliau. Tak ada.
Tidak apa, kita mendoakan agar kemalangan yang menimpa beliau akan mendapat kesembuhan lebih awal insya-Allah. Walaupun tidak ada dalam dewan ini seseorang yang sosok badan seperti beliau, lihat seluarnya satu besar, satu kecil. Kaki kanan kecil seluarnya, kaki kiri seluarnya besar. Tak apa, belum baik. Nanti lepas baik, terus kekalkan untuk seluar K-pop. Dua-dua besar. Dr. Ashraf pun dia akan tukar. Sekarang ni dia seluar ketat daripada atas sampai bawah. Tapi lepas ni bila tambah sambung lagi, dia akan jadi seluar K-pop juga. Anak-anak sekalian, MARA adalah badan yang berterjemahkan agenda anak bangsa. Dan ini adalah permulaan melalui YPM. Banyak lagi program-program yang berada di dalam pipeline. Tambahan pula, MARA mempunyai Ketua Pengarah MARA yang baru, Datuk Zulfikri Osman. Biarpun beliau Ketua Pengarah yang baru, tetapi beliau lama dalam MARA. Beliau memahami cita rasa MARA. Dan untuk belanjawan tahun ini, MARA telah diberikan peruntukan yang terbesar, 3.99 bilion ringgit. Kombinasi antara pengurusi MARA, Ketua Pengarah MARA, timbalan Ketua Pengarah yang ada di sini dan pengarah-pengarah yang lain. Saya sering memantau prestasi MARA. Jangan pernah terlepas daripada landasan untuk agenda anak bangsa. Dan insya-Allah dalam belanjawan tahun hadapan yang akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti, saya akan memperjuangkan supaya MARA diberikan belanjawan melebihi 4 bilion ringgit. Saya tidak khawatir kerana saya ada penyokong paling kuat di parlimen, iaitu pengurusi Backbenchers Club, Datuk Indra Shah. Berikan tepukan pada beliau. Beliau pasti mendukung sebab beliau mengetahui MARA bukan sebuah organisasi rasis. MARA ditubuhkan bukan hanya kerana resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera tahun 1965. MARA ditubuhkan mengikut suatu perkara yang penting yang telah termaktub di dalam perlembagaan. Kita, anak-anak muda, mesti mengambil peluang ini. Menggunakan segala peluang yang ada pada MARA. Bukan hanya peluang di dalam bidang pendidikan. Peluang mesti diambil juga di dalam bidang keusahawanan. Peluang mesti ambil di dalam bidang perniagaan. Peluang mesti diambil di dalam teknologi baru yang telah mula dilaksanakan oleh MARA. Terdapat 6 fokus di bawah MARA. Hari ini cuma 1 daripada 6. Agenda pihak MARA. Saya yakin MARA boleh melakukan. Tetapi jika MARA mempunyai program yang baik, sambutannya mesti lebih baik. Dari apa yang saya lihat di atas pentas ni, saudara-saudari semua, insya-Allah menjadi pendukung kuat program MARA yang akan dilaksanakan tahun ini dan tahun-tahun yang berikutnya. Anak-anak muda mesti bangkit. Anak-anak muda mesti bangun. Generasi anak bangsa baru mesti bangun untuk menentukan bahawa peruntukan daripada kerajaan ini tidak terpinggir, tidak disampingkan. Kerana kita semua adalah anak-anak muda yang dahaga kepada peluang pekerjaan, peluang mendapat pendidikan yang baik, peluang untuk mendapat gaji yang baik. Kerana insya-Allah agenda ini akan diperjuangkan oleh MARA sendiri. Tak tepuk tak apa, ini perjuangan MARA yang sebenarnya.
Dan MARA juga mempunyai program untuk anak-anak Mahatafis. Pada tahun ini MARA telah mengusahakan 100 tempat untuk lepasan Mahatafis yang menjadi hufaz untuk belajar dalam bidang perubatan dan bidang profesional di negara Mesir, dan mereka telah diberikan diskaun di mana MARA akan membiayai 100% kepada pelajar-pelajar hufaz dan pelajar-pelajar profesional yang belajar di Mesir dengan diskaun yang cukup tinggi yang diberikan. Dan MARA juga mempunyai penajaan pada pelajar-pelajar di luar negara. Ini semua adalah agenda anak bangsa yang dibuat bagi menentukan bahawa di bawah kerajaan Madani ini dan insya-Allah selepas tahun 2027 kita akan dapat melihat bahawa guna tenaga di kalangan negara kita, peluang pekerjaan di kalangan negara kita. Saya ingin sebutkan bahawa kita memerlukan 60,000 tenaga jurutera di seluruh negara sekarang. Sistem pendidikan kita hanya mampu untuk mengeluarkan 6,000 jurutera. Oleh sebab itu, saya yakin perlantikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar sebagai seorang timbalan pengurusi jawatankuasa Kabinet Pembangunan Usahawan dan juga sebagai pengurusi penyelaras pembangunan usahawan di seluruh negara. Artinya, anak Pahang walaupun berjawatan Menteri Besar di Pahang, beliau adalah satu-satunya yang telah diberikan kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelaraskan semua usaha-usaha pembangunan di seluruh negara. Ini satu pengiktirafan bukan hanya untuk beliau, tetapi untuk organisasi, seluruh organisasi di negeri Pahang, dan rakyat Pahang harus bersyukur dan terima kasih, ucap tahniah di atas pelantikan beliau dan kepercayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada beliau. Bila kita ada tokoh seperti beliau, sosok tubuh yang memperjuangkan agenda anak bangsa, anak-anak Pahang jangan lepaskan peluang ini. Peluang ini datang hanya sekali. Peluang ini harus diterjemahkan kerana MARA boleh membiayainya. Perancangan boleh dibuat oleh Datuk Seri Diraja Wan Rosli. Peluang ini harus direbut oleh anak-anak Pahang. Dan saya yakin jika beliau datang ke Perak, beliau tidak membawa hanya semangat Pahang, tetapi Perak juga negeri saya. Saya mahu beliau juga membantu anak-anak muda di Perak untuk berjaya dalam bidang. Saudara, dalam suasana begini kita harus melihat ke mana negara kita akan kita bawa untuk tempoh 10 tahun akan datang. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Pada tahun 2057, Malaysia akan merayakan perayaan 100 tahun kemerdekaan. Ketika itu kita mahu melihat apabila kematangan sebuah negara yang telah mencapai kemerdekaan 100 tahun, di manakah prestasi anak bangsanya? Berapakah golongan profesional? Berapakah hufaz yang menjadi ahli-ahli profesional? Berapakah di kalangan anak-anak bangsa yang berada di pesada dunia? Kalau kita tidak merebut peluang ini, maka peluang itu akan terlepas begitu saja. Semalam saya baru mempengerusikan pemukiman Kongres Ekonomi Bumi Putera yang telah berjalan setahun yang lalu. 132 inisiatif telah dikemukakan. Sebagai pengurusi jawatankuasa penyelaras dan pemantauan, tentu saya mahu melihat
seluruh 132 agenda ini dilaksanakan demi untuk anak bangsa. Program di atas kertas tidak bermakna kalau ianya tidak disambut dan tidak diraikan peluang-peluang ini oleh anak-anak generasi G dan juga generasi Alpha tadi. Saya yakin mulai daripada hari ini langkah yang dibuat oleh YPM adalah langkah pertama untuk anak-anak muda, untuk anak bangsa menuju ke masa hadapan yang lebih gemilang lagi. Dan saya yakin war cry yang telah disambut oleh anak-anak tadi akan diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. YPM! Marah! Camp! A+! Pahang! Squad! Hebat. Kehebatan ini kita terjemahkan dengan komitmen kita semua, insya-Allah. Saya mahu melihat kita berdiri semula untuk menyatakan dengan kuat war cry ini sekali lagi agar bergegarlah dewan ini, agar bergegarlah di luar dewan ini. Yang di luar juga harus bangun dan mengikut war cry yang akan saya nyatakan. YPM! Marah! KB+! Pahang! Pahang! Squad! Dengan ini saya beresmikan peluncuran skuad negeri Pahang Peringkat Kebangsaan dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk ucapan tadi. Mohon untuk terus kekal berada di atas pentas untuk gimik pelancaran skuad YPM Peringkat Kebangsaan. Untuk itu dipersilakan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersama div-div kehormat yang lain untuk ke atas pentas bersama-sama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bagi melancarkan skuad YPM Peringkat Kebangsaan 2025. Kita berikan tumpuan di atas pentas apa yang akan berlaku sebentar saja lagi. Mari kita sama-sama kirakan sebentar saja lagi dipersilakan Yang Amat Berhormat untuk meletakkan tangan di atas cube YPM ini. Baik, sama-sama kita kirakan dengan kiraan 3, 2, 1.
terima diucapkan kepada Yayasan Pelajar Mara di atas pelancaran skuad YPM peringkat kebangsaan 2025. Semoga dengan pelancaran ini mampu untuk mencapai lebih ramai pelajar menyertai program pendidikan serta mengukuhkan platform yang lebih tersusun. Dimohon Datuk Seri untuk berada di tengah pentas untuk majlis penyerahan sumbangan kepada penerima insentif kecemerlangan pelajar Yayasan Pelajaran Mara. Serahan ini merupakan bantuan khas kepada pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang di dalam SPM di mana pelajar-pelajar ini merupakan penerima manfaat program anjuran YPM seperti program tuition pintar YPM, anak angkat serta peserta KMA+. Dengan itu kita mempersilakan penerima yang pertama, Muhammad Arfan Harith bin Azhar. Adik Nur Izzati Nasuha binti Khairul Nizam. Nur Aminah Aliyah binti Abu Bakar. Farah Adriana binti Ahmad Zaini. Ajrul Hazim bin Rashid. Encik Syahir bin Kamis yang mewakili anaknya yang sedang menerima rawatan iaitu adik Muhammad Haikal bin Abdullah. Nur Asmalina binti Azam. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri, 7 penerima ini merupakan cemerlang dalam CJ Pelajaran Malaysia dengan memperoleh keputusan 9A. Seterusnya penerima-penerima yang memperoleh keputusan 8A dipersilakan Tengku Muhammad Irfan Iqbal bin Tengku Syahrizal. Ahmad Nejat bin Muhammad Kamal. Auni Fakihah binti Muhammad Kamal. Sarah Madihah binti Mahathir. Wan Muhammad Adam Mukris bin Wan Azman. Nurul Narisha Nafisha binti Mat Nazri. Wan Nur Shazana binti Wan Hashim. Khairul Irfan Mikail bin Khairul Ihzan. Putri Alia Maisara binti Muhammad Kifli. Afiq Zikri bin Zulhaimi. Muhammad Syamil Shazwan bin Nur Azli Rizal. Marnia Farilna, anak perempuan Karil. Inas Nur Hakim binti Zainuddin. Nur Aisyah binti Mahmud. Hazri Rozairil, anak lelaki Hamzah. Muhammad Hazrik Airil bin Muhammad Syahrul Ihzam. Amira Azwa binti Wahid Ghaffar. Emi Nadia binti Badrul Hisham.
Nur Suryani binti Zulkifli, Adam Fitri bin Halim, Muhammad Aidil Iskandar bin Muhammad Sabri, Muhammad Hazim Fikri bin Johari, dan Aliana Adriana Fatnin binti Muhammad Yusuf. Dipersilakan kesemua penerima sumbangan insentif YPM Pelajar Cemerlang 2024 SPM untuk ke atas pentas bagi merakamkan kenangan bersama dengan tetamu kehormat kita pada hari ini. Dipersilakan. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin hadirat sekalian, adik-adik ini menerima sijil kecemerlangan bersama wang tunai RM500. Terima kasih dan tahniah kami ucapkan kepada semua penerima sumbangan insentif YPM Pelajar Cemerlang SPM 2024 Kuantan, Pekan dan Pahang. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid bin Hamidi di atas sumbangan dan juga pelancaran itu tadi, dan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk untuk agenda yang seterusnya. Yang amat berhormat Datuk Seri, hadirin hadirat sekalian, buat julung kalinya semenjak tertubuhnya YPM pada tahun 1969. Ini adalah pertama kali lagu YPM telah dicipta untuk menyuntik semangat kepada seluruh para peserta yang menyertai Camp A Plus YPM. Untuk itu, kita persilakan Saudara Syamil untuk menyampaikan lagu YPM. Sekali lagi kita berikan tepukan yang cukup gemuruh untuk Syamil. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Ayo kita perdengarkan lagu Kita Juara. Alright. Bersama ilmu, melangkah yakin menjulang mutu, cinta menyala tekad bersatu, menjadi seluruh masa depanmu. Bersama kita tempuhi cabaran, takkan ku gentar demi harapan. Kita juara,
kita juara. Nyalakan inspirasi bagi yang berdiri menuju puncak, kita juara. Jangan sekali kau mengalah sebelum kau mulakan langkah. Mari menempuh jalan ini, berdepan cekal untuk berdiri. Bersama kita tempuhi jabaran. Takkan ku gentar demi harapan. Kita juara. Kita juara. Nyalakan inspirasi bagi yang berdiri menuju puncak, kita juara. Semua standby tepuk ramai-ramai boleh? Are you ready? Kita juara. Yang penuh gambar. Kita juara. Bagi yang berdiri menuju puncak, juara. Membara. Nyalakan inspirasi bagi yang berdiri menuju puncak. Wow. Terima kasih. Terima kasih Syamil. Sekali lagi tepukan untuk Syamil. YPM berdiri menuju puncak, kita juara. Baiklah hadirin hadirat sekalian, maka berakhirlah sudah untuk majlis kita pada hari ini. Dan sekali lagi majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di atas kesudian hadir melancarkan majlis untuk hari ini. Bagi pihak Yayasan Pelajaran MARA, terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Pejabat Pendidikan Daerah Seluruh Negeri, Pejabat SUK Negeri, MARA Negeri Pahang, Majlis Perbandaran Kuantan, Giat MARA tidak terkecuali kepada rakan-rakan IPMA, institusi pendidikan MARA serta semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak di dalam pelancaran skuad YPM Peringkat Kebangsaan 2025. Sekian sahaja untuk majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Berikan lambaian anda yang paling bermakna buat Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri, ada permohonan Datuk Seri nak bergambar Datuk Seri? Yang Amat Berhormat Datuk Seri, ada permohonan daripada rakan-rakan untuk bergambar beramai-ramai dengan skuad YPM terutamanya. Jadi dimohon pada rakan media untuk berada di atas pentas dan anda semua yang berada di belakang untuk hampir ke hadapan untuk bergambar bersama-sama dengan tetamu kehormat kita pada hari ini. Mohon bangun semua ya. Semua bangun untuk memberikan senyuman yang paling bermakna bersama dengan tetamu kehormat kita hari ini. Boleh ya? Yang belakang tu rapat sikit ke depan. Ini permintaan daripada anak-anak kita Datuk Seri untuk mengambil gambar, merakamkan kenangan yang cukup bermakna dengan Yang Amat Berhormat serta Timbalan Perdana Menteri. Okey, boleh kita buat war cry tak? Last. YPM. MARA. Camp A+. Pak Pahang. Skot. Terima kasih kepada semua. Anda memang terbaik. Baik, hingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri serta Dewan Kehormat untuk membuat lawatan kepada
IPMAN, itu institusi pengajian di Buah Mara. Dipersilakan. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa, menyerlah jauh dari yang biasa. Langkah diatur, semangat menyala, skuad YPM bersama berjaya. Tiada halangan, tiada gentar, Kem A+, kita melakar. Demi masa depan, ayo berusaha, bersama melangkah, tiada yang mustahil lagi. Bangkit, berjuang, skuad YPM, Kem A+, kita hebat dan gemilang. Jangan menyerah, teruskan marah, masa depan milik kita. Setiap rintangan jadi cabaran, ke arah kejayaan kita bertahan, bersatu hati terus melangkah, I+ menuju puncak. Satu impian, satu suara, satu hati pasti berjaya, takkan goyah, terus gagah, skuad YPM kita juara. Bangkit, berjuang, skuad YPM, kita hebat dan gemilang. Jangan menyerah, teruskan marah, masa